Ya, sebelum ni outfit Ina kalau pergi hiking ke, Ina akan pakai baju jenama-jenama kan. Tapi since buat video affiliate ni, Ina sedar market kat Malaysia ni nak harga yang affordable. So Ina try lah beli yang murah-murah. So Ina share dengan korang. Yang jenis sikit ni Ina pakai XL sebab sikit sombong lah. Orang tu kalau Ina ambil yang jenis yang sikit ni. Dan ada lagi satu kalau korang nak pakai preferred coat hiking tu, korang boleh pakai yang macam ni pakai ni. Okay, ni ada sikit kan. Dia ikut cutting, lepas tu bawah dia besar, dia buat flat. Dia ada sikit tapi dia sikit tutup punggung korang lah. Kalau korang tak suka yang ni, korang boleh pakai yang macam ni. Tinggal pakai sekarang ni from Sam brand. Dia ketat aku rasa. Untuk this one Ina pakai L. Ina pakai L, bukan XL. Ina pakai L. Dia memang labuh. Ina pakai L sebab dia sampai atas ni. Dia memang sampai atas. So Ina L. But masih besar lagi. Tapi okey lah, ketat sangat. So dia kalau korang ketat boleh ambil M. Dengan 165 cm berat 65 kg. Size L. Kalau Ina ambil M mungkin dia akan ketat sikit lah. Tapi Ina tak nak pakai sikit kan. So baju ni pun ini pun lupa lah. Tapi dari kedai yang sama kot. Tidak nak dengar video Ina dengar. Tidak suara Ina pakai Sony ni. Sony headphone baru kita harga tu 1,000.